Kereta hilang kena curi, insurans dah cover baki dengan bank, lepas tu kereta jumpa balik. Macam mana tu? Yo, situasi ni memang betul-betul rare. Bayangkan kereta kita kena curi 2 bulan lepas, claim insurans pun dah lulus, baki yang dekat bank tu almost dibayar penuh. Tiba-tiba polis call, cik, kereta dah jumpa. Sekarang ni blur jap sama ada kereta tu kereta kita ataupun kereta insurans. Apa yang berlaku? Jom kita breakdown. Ada dua kemungkinan kat sini. Yang pertama, kereta dijumpai tapi claim insurans tak selesai lagi. Maksudnya insurans belum bayar pampasan. Jadi kereta tu masih lagi milik kita. Claim proses yang kita buat daripada awal tu saya rasa memang akan dibatalkan. Kereta pula dah 2 bulan kena curi. Confirm part-part yang dah kena rembat, ada yang dah rosak, yang tu kita boleh claim insurans. Situasi kedua pula, kereta dijumpai tapi kita punya claim dengan insurans dah selesai. Bila insurans punya polisi dah claim semua, kita pun dah dapat duit, bank pun dah tutup kita punya loan. Automatik kalau kereta tu dijumpai, itu bukan lagi kereta kita, itu adalah kereta milik insurans. Bank pun dah dapat duit dia, loan pun dah tutup, kes ni dikira settle, bukan lagi kereta kita. Boleh beli kereta baru. So, apa akan jadi kat kereta yang dijumpai tu? Kemungkinan besar kereta ni insurans akan lelong semula. Biasanya kes-kes macam ni memang betul-betul super rare. Kereta kalau dah hilang tu memang dia gaib terus. Ada siapa-siapa tak yang pernah kena kes macam ni? Cuba korang komen.